Walaupun aku orang Perlis, tapi jarang sekali aku terokai Perlis. Tapi untuk video kali ini, aku akan bawa engkorang terokai Perlis. Hola guys, selamat datang ke negeri Perlis. Selamat pagi. Hari ini kita akan mulakan kita punya perjalanan pergi tengok sunrise. So kita dah sampai dekat Wang Kelian. Kita mulakan trip ini dekat Wang Kelian dulu. Tempat ni dekat ujung utara Perlis, bersepadan dengan Thailand. Walaupun dah banyak berubah berbanding dulu, vibe dia masih sama, tenang, hijau dan damai. So Wang Kelian ni negeri yang tempat yang paling hujung dekat negeri Perlis. Kalau korang pergi depan sana sikit, dia dah masuk Thailand lah. Aku yang orang Perlis ni pun amazing dengan keindahan Perlis. Cantik. Pagi macam ni kita orang dapat awan kapet, rezeki. Puncak Wang Kelian ni pun ada sediakan kedai makan, tapi pada hari Minggu sahaja. Naik Wang Kelian ni dia kena naik bukit sikit, hiking sikit lah. Tapi untuk yang warga emas yang kurang upaya untuk hiking, dia orang ada sediakan shuttle. Jangan risau. So korang yang mana tengah risau pasal warga emas tu, jangan risau lah. Boleh naik shuttle je. Orang perut pun dah lapar, kita nak pergi mana Mi? Kita nak pergi nak pokok getah pula. Nak pokok getah. Nat itu bermaksud pasar. So, Nat Pokok Getah dia buka pada setiap hari Ahad dan juga Jumaat dari jam 7.30 pagi hingga 12.30 hari. Ini nak pokok getah guys, ramai gila orang. Jom kita tengok dekat ada apa dekat dalam. Baru je sampai, kita orang sudah disambut dengan baik. Memang terbaik orang Perlis. Okay, lah ni kita nak pergi tengok barang-barang antik kat sana. Yang mana yang lupa nak buat email tu, tu. Dan ada buku dengan set juga. Ni bukan ni lah, apa? Sirih kan? Kan? So sekarang ni, ini pula untuk yang barang-barang antik. Masuk TV3 ni. Yang ni untuk barang antik punya. Lepas tu belah sana untuk makanan. Jom kita pergi makan di belah sana. Let's go. TV yang kau yang main. Okay. Tapi disebabkan terlalu sesak dan ramai, kita orang cancel untuk makan di sini. Kita orang pergi cari tempat lain untuk makan. Kita dah sampai. Kita nak makan dulu. Let's go. Ini antara kedai makan yang sedap di Perlis dan juga famous. Guys, dah nak habis pun apa naik Wang Kelian tadi. Lepas tu pergi nak pokok getah. Tak bawa beli apa sebab ramai sangat orang. Kita makan dekat sini. Settle makan guys. Okay, so kita nak pergi mana? Pergi Padang Besar pula. Okay, jom pergi Padang Besar pula. So total makan tadi berapa? 32? RM32. RM32, 7 kopang. Lagi sekali plan kita orang nak pergi Padang Besar cancel. Kita pergi tempat lain. Selamat datang Gua Cloud. Okay, tapi kalau untuk hari ni kita ambil seorang RM10, cuma minimum masuk dalam 10 orang macam tu. Okay, so kalau kita ada yang nak masuk, kita boleh join dengan group yang baru nak masuk ni, kita join sekali dengan diorang. So sekarang ni kita nak masuk Gua Kelam 2. Kita kena cepat sebab dah tertinggal dengan grup yang
Kita nak join minggu depan. So ni adalah trek kering Mana yang tinggi sangat tu ready lah. Tak kena tunduk guys. Ni nampak ni. Dia pegang ni atas. Katanya 1.5 km. Katanya lah. Kalau dia Oh ini 1.5 km kan? kata dia lah. Cuma kita keluar pun laluan ni juga. Oh patah balik lah maknanya. Patah disebabkan patutnya kita kena keluar daripada 2 kelam 1. Oh disebabkan tutup. Tutup disebabkan banjir belah sebelah itu titi dia rosak. So kita dah jalan lebih kurang 1,300 meter. So balance 200 meter. Pakcik tu beritahu dah 200 meter lagi. Saya kita nak kena patah balik, betul tak? Sebab jalan tutup depan sana. Sepatutnya kita buat pusingan tapi disebabkan banjir jalan tutup so kena patah balik. Gua dua yang kita masuk ni, gua ni dia ada 3 lapisan adik tak? Oh 3 lapisan. 3 tingkat. Ni pangkat ni yang kita duduk ni lapisan yang kedua. Dan di bawah ni lapisan yang ketiga. Tadi lapisan yang ketiga ni dia ada trail, ada apa semua. Sebab dia kan gua yang kita masuk ni gua Lombongan Bukit Timah. Okey, ni adalah tempat cuci Bukit Timah. So kalau hampa tengok dekat sini dia punya batu-batu tu bentuk-bentuk yang agak-agak aneh lah. Okay, selalunya kalau dia pun nak keluarkan Bukit Timah ni, dia akan pecah dan jadikan Bukit Timah tu macam pasiak, baru dia akan angkut keluar dari sini lah. Okey, sedikit sebanyak tadi tour guide pun dah bagi tahu kita macam mana keadaan dalam tentang Lombongan, sejarah sini lah yang ada tulisan Cina berbagai tu kan. Okay, so kalau hampa nak mai ke Perlis, jangan lupa singgah dekat Gua Club. Masjid ini dikenali sebagai Masjid Terapung Kuala Perlis. Oh, dekat sini selalunya orang layan sunset tapi betul. disebabkan hari ni mendung so kurang nampak sikit lah sunset dia tu. Okay, so siapa yang mai Perlis ni hampa nak pergi jalan-jalan, nak balik ke Langkawi, hampa singgah dekat Masjid Terapung ni dulu. So hampa boleh tengok sunset, hampa boleh tengok keadaan dekat sini macam mana. Cuaca dah sangat cantik. Okay. Lepas tu lagi satu, masjid ni dekat dengan jeti untuk ke Langkawi. Ya, JT Kuala Perlis. Kalau jeti Kuala Perlis. So yang mana yang nak pergi Langkawi dia akan duduk dekat sini dulu. Okay, lepak-lepak dulu, semayang dulu, solat dulu sebelum hampa pergi Langkawi. Okay, kena ingat Guys, yang mana yang dah tengok sampai habis, terima kasih banyak. Okay. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa tekan button lonceng. Okay, share. next video Tunggukan, insyaAllah. Bye-bye.